Aku dekat hulu sungai kampung aku. Kau nak tengok tak aku jumpa apa? Nampak tu apa benda? Aku jumpa benda ni. Ni kijing. Kalau Kelantan panggil apa Kalau kat luar pun orang panggil apa? Aku rasa nama dia kijing. Masa aku kecil-kecil aku tak pernah jumpa benda ni kat sini. Tapi sekarang aku baru jumpa. Ini adalah satu keajaiban dunia. Masa kecil tak ada, sekarang baru ada. Fungsi kijing ni dalam air, dia jadi penapis air, penapis alami. Jumpa dekat kawasan air terjun. Air terjun tak berapa nak terjun sangat lah. Itu kawasan air ni banyak kijing tu. Banyak lagi kat sini. Nampak? Kita bawa balik 2-3 ekor je dan letak dalam akuarium. Kedua kat sini ada ikan cana. Kau nampak tu? Besar tu. Seekor lagi ikan cana. Besar juga. Nampak tak? Ni ikan cana. Sini memang tak terkira lah ikan cana. Nampak? Banyak tu kan. Ni cana kecil sikit tau. Lebih kurang jari kelingking. Cana memang banyak kat sini. Tapi tak apa, aku tak nak ambil ikan cana. Biar je dia hidup dekat habitat dia. Dia macam nak mancing kucak lah dengan kita. Ni apa? Kau tinggal sini ke? Aku nak lepak santai dengan air sejuk. Itu saja daripada aku. Bye.